Assalamualaikum dan selamat sejahtera. SW memulakan perjalanan ke KLIA seawal jam 5 pagi dan berkumpul sebelum melakukan check-in luggage. Perjalanan dari KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu di Medan mengambil masa sekitar 1 jam. Kami sampai ke Kuala Namu pada jam 8 pagi masa Indonesia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu dibina bagi menggantikan lapangan terbang Polonia yang sudah tidak selamat dan sesak dengan tujuan meningkatkan keselamatan, kapasiti dan menjadikan hub penerbangan antarabangsa di wilayah barat Indonesia. Lokasi Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 39 km dari pusat Medan dan mula dibuka pada 25 Julai 2013. Pemandu pelancong yang menguruskan perjalanan kami selama 4 hari 3 malam semasa di Medan adalah Pak Bambang dan Pak Panca yang merupakan adik-beradik kandung. Mereka mempunyai pengalaman yang luas dalam menguruskan perjalanan pelancongan yang datang ke Medan. Perjalanan dari lapangan terbang Kuala Namu ke Danau Toba mengambil masa sekitar 3 jam. Di sepanjang perjalanan, kami melihat pemandangan kawasan hijau yang terbentang luas di tanah Indonesia dan pelbagai aktiviti harian yang dilakukan oleh penduduk di kawasan tersebut yang menjadi tumpuan kami semua. Hai, sekarang saya dekat Patin Shop. Patin Shop ni dia ada pelbagai cenderahati dan oleh-oleh yang korang boleh bawa balik untuk bagi kat family korang atau makan dekat rumah. Dia ada macam-macam, ada tang-tang, teng-teng, tung-tung, teng-teng, pintu, pang-pang, agam dan macam-macam. So, korang boleh tengoklah. Kedai Patin di Medan mula beroperasi pada tahun 2015 untuk menyediakan buah tangan khas yang berkualiti dari Medan dan Sumatera Utara untuk dibawa balik oleh pelancong yang datang ke Medan. Kedai ini terkenal dengan pelbagai pilihan oleh-oleh khas Medan seperti kacang, biskut dan snack tradisional dengan nama yang unik seperti teng-teng, ting-ting dan tuntung. Saya akan balik 10,000 kan? Kami sekarang berada di Panten Shop House. Kak Mimi, makan apa? Bebek pedas. Sedap? Ya. Shopping dah. Ada beli apa-apa tak? Itulah aku makan tak beli juga. Tengok apa. Rasa dulu, saya rasa dulu. 35,000. Okey, so sekarang kita dekat Panorama Restoran Purnama dekat Pematang Janta. So kat sini kita makan masakan Padang. Ada masakan Minang, so korang boleh tengok ni macam-macam lauk ada. Ada rendang, ayam gulai, sate, sambal udang, ayam goreng. So kita mau lepas makan. Oh memang kenyang. So lepas ni tidur. Nak? Selepas ke Patin, kami bergerak ke Bahdan Amik kira-kira 1 jam perjalanan. Untuk memasuki ke kawasan rekreasi tersebut, kami akan menaiki van kecil atau lebih dikenali sebagai angkot. Ini disebabkan oleh jalan masuk ke kawasan rekreasi dan ruang parking adalah terhad untuk bas masuk ke kawasan tersebut.
Alright kan. Okay, sekarang kita ada dekat Bah Danamik. So kita tengok kawasan ni, air dia jernih biru. So kalau nak datang sini, dia masuk kawasan pedalaman sikit lah. Apa tengok, air dia semua air biru. Cuba tengok. Okay, so dah tengok kan kawasan ni kat sini kan. So apa lagi? Jom beli. Milam. Okay. Kawasan rekreasi Bah Danamik terletak di Desa Hutan Lama, Kecamatan Sidanamik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tempat ini terkenal dengan kolam pemandian semula jadi yang jernih dan dikelilingi pokok-pokok yang rendang menjadikan suasana di situ sejuk dan menenangkan. Ada cerita yang menyatakan Bah Danamik dahulunya merupakan tempat mandi Raja Danamik dan keluarganya, sehingga kini masih diuruskan oleh keturunan mereka. So, kita berada di... So, sekarang ni kita ada dekat Ladang Teh. Ladang Teh. Cantik-cantik. Ladang Teh version Cameron. But this is not Cameron. This is Medan. Medan? So, Kawasan ladang teh di sekitar Medan, terutama di Sidanamik, bermula pada masa kolonial Belanda sebagai perkebunan untuk pasaran Eropah. Setelah kemerdekaan, ladang teh ini diambil alih oleh perusahaan negara seperti PTPN, iaitu Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara. Kini, ladang teh Sidanamik juga menjadi destinasi pelancongan popular dengan pemandangan hijau dan udara sejuk serta memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan industri teh di Indonesia. Kawasan teh ini berkeluasan sekitar 8,373 hektar dan merupakan salah satu ladang teh terbesar di Indonesia. Dari ladang teh, kami bergerak ke Parapat yang mengambil masa perjalanan sekitar 1 jam 30 minit untuk sampai ke destinasi seterusnya, iaitu tempat penginapan malam pertama di Medan, Hotel Atsari. Tidak kami sangka, sepanjang perjalanan masuk pintu ke Parapat telah membuka mata kami betapa indah pemandangan Danau Toba ketika waktu petang yang dihiasi tasik dan pemandangan bukit sekitarnya. Kau kan dengan saya belikan sampai Hotel Atsari di Parapat merupakan salah satu hotel tertua di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, yang memainkan peranan penting dalam pembangunan pelancongan setempat. Walaupun telah beberapa kali dinaik taraf, hotel ini tetap mengekalkan suasana tradisional Batak dan layanan mesra tempatan serta aktif menyokong aktiviti budaya dan pemeliharaan alam sekitar. Atsari Hotel Parapat terletak di tepi Danau Toba yang memukau, menawarkan pemandangan luar biasa yang dapat dinikmati dari setiap sudut hotel.
Keadaan waktu malam di Parapat begitu indah dengan suasana yang tenang serta angin yang dingin, membuatkan kami tidak terlepas untuk menikmati aktiviti malam di setiap sudut kawasan berhampiran. Okay.